Korang tengok ni, daripada kereta ni, daripada masuk keluar Sempang terus pergi ke kanan. Okey, itu satu tak ada salah. Okey. Yang kedua ni sekarang ni, tempat tak boleh U-turn, kau pergi U-turn. Kalau kereta belakang tengah laju, hentam kereta ni, macam mana? Apa cerita? Kau tengok. Waduh, nak juga U-turn. Misal. So, sipulan pula. Kesimpulan betul ke sebutannya kan. So kalau boleh cari tempat U-turn yang sepatutnya lah. Itu boleh menyebabkan kemalangan kalau U-turn tempat yang tak sepatutnya. So kau menyusahkan orang. Sebenarnya kereta belakang tak ada, tak tahulah kan. Tak nampak dashcam belakang. Kalau nampak nanti kalau laju kereta brake ke apa benda ke tak perasan ke, tiba-tiba brake kereta depan ni mengejut, dah kena hentam. Dah jadi satu hal. Kereta yang U-turn tak sepatutnya belah macam itu. Oh, itu bukan hal aku nak U-turn. Kan? So kalau boleh tu otak bawa sikit. Otak bawa lah ya. Nak bawa kereta tu otak bawa. Jangan tinggal kat rumah tu. So korang berhati-hati di jalan raya. Ingat orang yang tersayang.